Salam semua. Ada satu situasi yang cukup menarik ketika ini. Jika kita imbau semula ucapan dua tokoh politik Malaysia, iaitu Mahathir dan Anwar, maka kita dengan mudah dapat mengenali susuk kedua ini. Perhatikan baik-baik, ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad di OIC pada 2003 kini tular semula dikongsi oleh podcaster Amerika, Jake Shields. Dalam ucapan itu, Mahathir menyebut bahawa Zionis menguasai dunia secara proksi dan membuat pihak lain berperang bagi pihak mereka. Dahulu, beliau diserang hebat oleh media barat, dituduh antisemitik dan menghasut kebencian. Namun hari ini, dalam konteks konflik melibatkan Amerika, Israel dan Iran, naratif itu kembali diperdebatkan. Bagi sebahagian pemerhati, perkembangan ini membuktikan kebenaran kata-kata Mahathir itu. Perkongsian semula ucapan tersebut meraih ratusan ribu tontonan. Generasi baharu melihatnya sebagai berani dalam konteks berdepan kuasa besar tanpa berselindung. Namun Mahathir bukan satu-satunya tokoh yang dipetik semula. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berdepan gelombang sama tetapi dalam nada berbeza. Dua kenyataan lamanya kini kembali menghantui. Pertama, janji untuk menurunkan harga minyak dalam 24 jam jika menang pilihan raya. Kedua, alasan pada 2022. Saya bukan Perdana Menteri, katanya. Hari ini, ketika harga bahan api meningkat, pengkritik mengaitkan kedua-dua kenyataan ini secara langsung. Anwar mempertahankan diri, menyatakan janji itu dibuat dalam konteks lama. Namun pengkritik tidak berganjak kerana tiada caveat ketika janji itu dilontarkan. Tekanan semakin memuncak hingga beliau melabel pengkritik sebagai tidak memahami fakta, malah beliau melabel pengkritik sebagai bebal. Perbandingan itu bukan sekadar sindiran, tetapi ia adalah kenyataan realiti yang berlaku hari ini, sama seperti mana orang mengungkit kenyataan Mahathir tentang Zionis. Maka, di sini kita dapat melihat dan menilai yang mana satu bercakap dengan kebenaran. Pikirkanlah. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.